Jom seminit belajar faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat satu soalan semalam daripada seorang hamba Allah. Dia kata ayah dia diisytihar muflis. Maka sebelum sempat melakukan apa-apa, dia telah berlaku satu perubahan nama. Dia telah letak nama tanah, letak nama anak sulung dia yang lelaki-lelaki. Letak sebab apa? Takut tanah tu dirampas dan sebagainya. Akhirnya ayah dah meninggal dunia, tinggallah tanah tu namanya milik anak lelaki tadi. Anak lelaki tersebut dikatakan telah memiliki rumah dekat situ. Jadi bila mana adik-adik dia meminta hak dia sebagai anak kepada si mati juga, dan abang ni berkeras mengatakan tanah tu milik dia. Jadi yang pertama tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu kita tukar nama kepada orang, tanah kita, harta kita, apakah terma yang kita letakkan? Kalau kita letak dia sebagai penerima harta kita, maka itu milik dia. Tapi kalau kita letak nama dia ataupun letak individu tersebut sebagai pemegang amanah, maka harta tersebut bukan milik individu tersebut, maka ia wajib difaraikan kepada semua ahli waris jika berlaku kematian kepada pemilik asal tanah tersebut. Dalam kes ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadu pada saya ni, dia mengadulah bahawa abang dia tak bagi kerjasama, tak bagi hak mereka. Ini satu perbuatan yang salah, dan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap bagi tuan-tuan yang selaku pemilik sebagai pentadbir saja, bukan pemilik kepada harta, kita kena sedar bahawa harta itu bukan milik kita seorang, adalah milik bersama kepada waris yang lain. Cuma kita diberi mandat untuk menjaga harta tersebut, dan bila tiba saatnya maka kita bagilah kepada waris-waris yang berhak, dan jangan kita tamak kita ambil seorang untuk kita. Wallahu a'lamu bissawab.